Alright guys, selamat pagi. Aduh, jatuh pula. Okay guys, selamat pagi. Hari ini saya berada di Sungai Lurus, tempat untuk join satu tandingan surfcast. Tu nampak. Macam biasalah. Oh, ingatkan senang tapi mencabar guys. Kalau korang tak ada team, memang payah lah. Dia kena berkumpulan, ada kawan-kawan. Jadi pun saya selit-selit je. So ramai kawan-kawan baru. Alright, so setup saya ni. Mana reel apa benda tu nama tu, Puro Surfcast lah. Ni road daripada Shopee. Okay, so kita setup jap. Jumpa lagi kejap lagi. Bye bye. Tu ke pasang balik cabut. Macam mana ni? Okey. Okey, betul. Ini betul. Yang ni. Oops. Oh, okey, betul. Alright, kena campur lah. Macam mana nak tahu dia tegak ke tak? So gagak je lah. Ni macam RM1 sikit ni. So inilah kali pertama aku join tandingan mancing surfcast. Ni kita cari pengalaman dulu. Kita tak cari ikan sangat. Okay, so ini setup aku lah. Ni kita akan masukkan dekat tali tu. Ada T. Lepas tu ada ni letak batu ladung bawah ni. Udah ada satu depa leader ni. Yalah leader lah. Okey tak setup aku ni guys? Okey kita okey guys. Pakar-pakar surfcast, komen jap. So batu kita pakai apa ni bang? 130. Alright guys, nombor aku 9560. Nombor aku nak juga apa? 9561. Tag joran. So kita tampal lah dekat road. Kita masukkan tangan je tu. Lepas tu kita shoot. Berderet mat. Baru 20,000 dah berderet je ni. Ni kalau 200,000 kan, 100,000 aku rasa memang tak boleh baling. So perjalanan dekat sini naik kereta. Lepas tu ada geng bawa motor juga. Kemudian kita daripada parking kereta tu nak ke, kena ada orang bawa motor. Sebab kalau tak memang susah. Okay, let's go. Bismillah. Oh macam ni keluar kampung pun. Mumpun sarung Oh. Tadi satu tu kira buat. Ini kat sini. Apa yang dia makan? Dekat sini juga kan. Kita ambil Tak bakau kan. Ambil bakau sini kan. Ni atas bang, ni atas bang. Ni atas ni bang, kanan dulu. Kanan, ni atas. Belum sampai atas. Okey, ngam. Pandai awak Jis. Dapat ikan ranking. Kenapa ni? Gelambir papan. Gelambir papan guys. Tengok tutorial membaling surfcast road. Wah, ada lagi gelambir, mantap. Dengar bunyi dia. Zzz. Okay, kita tengok antara ikan-ikan. Oi, mengetam. Mengetam. Apa aku balik dekat. Ini je. Saya situ tu. Oh.
Tukar ke apa? Terapung ke? Sembilang. Memang. Ya lah, betul lah tu. Oh, bahaya. Mantap saiz. Ada ranking. Ada ranking. Ngam. Ngam. Mantap, ada ranking. Alright guys. Nampak tu? Berbelit-belit tapi situasi ni sebenarnya normal. So tak perlu bergaduh-gaduh. Kita tenang-tenang, kita betulkan dan pacak dia balik. Itu sebabnya penting kalau pergi game macam ini kena berkumpulan supaya satu kumpulan tu sama kepala. Hop. Kawan saya ni. Kawan saya. Awak ni kenapa? Busuk hati dengan saya. Apa tak? Dengan hantu tak? Kalau dengan sama aku busuk hati. Last minute. Come on, smart ball. 10 minit lagi, 10 minit ni. Kita tahu. Dah sampai atas jet ski terus. Okay guys, penutup. Nampaknya trip ni kumbau berdarah. So trip kali ni ialah trip pembelajaran. Nanti kita tengok. Bye.